jumpa dah hair dryer sekali dengan sikat. Sangat memudahkan. Dan kalau korang dry rambut, korang nak sikat-sikat tu, nampak tu dia ada macam jenis macam detangler tu. Yang ni bagus gila. Okay, dia ada 3 level heat. Dia panas tau. Dia ada low, middle dengan high. Okay, siapa yang baru nak start macam stylish rambut tu, macam blow rambut ke yang guna heat, pastikan guna heat protector. Ni kalau macam untuk everyday, kalau korang nak siapkan rambut, memang sangat sesuai. Bersiap, aku nak siap pun senang sangat-sangat. Nampak rambut cantik je flowy macam ni. Kan? Cantik je flowy macam ni. Suka tak? Suka tak cantik? Suka. Kalau korang guna ni untuk harian, memang sesuai. Untuk wanita berhijab, duduk kat rumah pergi nak cantik kan? Sebab aku pun memang ada benda ni, sebab aku nak bersiap tapi cantik dekat rumah. Walaupun dekat rumah. So, kita semua pun kena juga jaga kecantikan walaupun di rumah. So, setiap rumah wajib ada. Okay? Check out sekarang.